Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, saya hari ni nak kongsi dengan rakan-rakan usahawan semua. Okey, ini antara salah satu skrip ringkas skrip ringkas table talk yang kita boleh gunakan bila-bila masa. Khususnya kalau semasa tak ada program rombongan bas ke Kilang lah. Macam contoh ni bulan puasa nanti, kita bas mungkin tak ada. Jadi dalam waktu-waktu kita tak dapat cerita dengan orang di program bas, kita gunakan table talk ini ketika bulan puasa, raya dan seterusnya, bila-bila. Okey, jadi sebagai seorang pengedar ataupun usahawan Biorish yang nak berjaya, okey, anda memang wajib kena pandai belajar ataupun menguasai table talk, seni ataupun kaedah persembahan secara one to one ataupun table talk lah dipanggil. Okey, kalau tengok daripada skrin ni, dia tulis itu sama frekuensi. Maksud dia apa? Kalau kita berjumpa dengan orang pertama kali, kita tak kenal orang tu, dan yang bawa kita ni adalah downline kita. Downline kita bawa kita nak cerita. Jadi kita ni sebagai upline nak bantu downline dia. Jadi dia perkenalkan. Okey. Jadi bila kita duduk dengan dia berhadapan ni, kita kena cari persamaan dulu. Gelombang yang sama frekuensinya. Sama tu masa untuk apa? Tujuannya untuk supaya hubungan antara dengan dia dengan kita tu lama-lama jadi mesra. Dia tidak ada gap. Kalau tidak, dia tak kenal kita, dia rasa macam janggal, macam dia jauh dengan kita. So seninya macam mana nak bagi rapat? Okey, pertama kita kena masa kita buat suai kenal tu, kita kena, of course kita akan tanya dia. Apa khabar tuan? Sihat cantik rumah ni, alhamdulillah. Dah lama duduk sini. Ni contoh. Okey, tuan sekarang masih dah pencen atau masih bekerja? Dia kata masih bekerja, alhamdulillah. Kalau nak tanya dekat mana dia agensi kerajaan ke swasta? Swasta. Kita dah boleh tahu. Okey. So berapa lama lagi? Mungkin nak tanya berapa lama lagi, agaknya pencen. Kan? Okey. Oh, saya. Bila kita tanya dia, kita pun kena cerita. Oh, saya pun kalau tuan masih kerja, cakaplah saya pun sebenarnya masih bekerja. Kan? Lepas tu cari persamaan. Okey. Mungkin cari kalau tak masuk lagi, kita tak dapat nak masuk lagi, cari benda-benda yang boleh dia sama. Contoh hobi. Katalah tiba-tiba dia cerita bola. Kita pun, bola. Saya pun minat bola. Kan? Contoh begitu. Selalunya bila kita punya frekuensi sama, orang tu akan senang untuk berbicara dengan kita. Okey? Itu yang pertama skillnya. Bila dah masuk tu, jadi masa dia bersembang dengan kita tu, sebenarnya bila kita dah dapat mirror tu ataupun sama dengan dia, nanti kita akan tahu dia ni kategori apa. Orang yang nak guna produk ataupun dia ni kategori orang yang nak buat duit. Dan seterusnya bila kita dah tahu dia ni okey, orang yang jenis nak guna produk, dia ni sesuai untuk guna produk, barulah kita cari jalan supaya dia dengar kita pula tentang produk kita. Macam mana? Bagi dia cakap dulu. Selalu orang macam ni, kalau dia hobi tu sama, dia akan rancak bercerita sampai saya pun ni habis. Tuan main bola tak pernah cedera ke? Itu salah satu cara. Dia kata, biasalah tu kan. Tapi tuan sihat saya tengok tuan muda lagi, umur baru 50 tapi cergas lagi.
tak ada masalah kesihatan dia, tak ada yang itu kita boleh buat soalan pancing. Okey, tanya dia. Dia kata, biasalah dah umur-umur macam ni, apa, darah tinggi ada sikit, itu ada sikit. Mungkin juga ada orang yang ada masalah kesihatan seperti darah tinggi, kencing manis dan sebagainya. Jadi bila kita dah dapat dah tahu status orang tu, macam mana pula kita nak bawa dia masuk ke produk Biorich kepada kesihatan. Contohnya, tuan ada kencing manis alhamdulillah, dah lama ke? Dia kata, adalah, saya cakap dia, adik ipar saya 2 tahun 2 tahun yang dulu dia pun pernah kena kencing manis. Bahaya kencing manis ni. Tapi alhamdulillah adik saya tu dia hari ni kencing manisnya terkawal, turun. Terkawal. Sebab dia ni kerja tak cukup tidur, buat driver bas. Lepas tu makan pun tak kawal kan. Apa gula dia, tahulah gula, kencing manis ni kan, biasa dengan gula kan. Gula, minum air gula tu tepi jalan gula-gula. So benda ni kita tak perasan, dia kata. Tapi lama-lama pap kena. Jadi sebenarnya tuan dah cakap apa ada kencing manis. Sebenarnya kencing manis ni puncanya adalah daripada pengambilan gula yang berlebihan. Okey, sebelum tu saya nak tanya. Tuan kat rumah masih menggunakan gula pasir tak? Kan? Dia kata, masih lah. Sebenarnya tuan, gula pasir ni tuan, bahaya tuan. Kalau boleh tuan stop ambil gula pasir. Sebab adik ipar saya dan saya sendiri pun dah stop gula pasir sejak 4 tahun yang lalu. Kenapa? Sebab gula pasir ni tuan-tuan, dialah menyebabkan punca asas macam-macam jenis penyakit. Kalau tuan-tuan nak tahu okey. Ni dia. Okey, kalau tuan nak tahu, tengok. Risiko pengambilan gula pasir berlebihan. Memanglah. Tuan-tuan perasan tak? Kita lahir je gula pasir dah ada. Okey? Dan kita makan mesti nak sedap. Nak sedap, manis lah. Kita, keluarga kita, anak kita, semualah. Kan? Siapa tak nak manis? Sebab manis tu sedap. Jadi, tapi kita tak perasan bahawa di sebalik kemanisan gula pasir tu, jangka panjang boleh bawa malapetaka. Kencing manis, jantung dan kegemukan. Pasal apa? Gula pasir ni, okey, memang bahaya pada tubuh badan manusia. Okey? Dan semua saya tahu ni, bila saya dah guna gula pasir ni dan saya sebenarnya juga baca bukulah di video-video bahawa mengatakan bahawa gula pasir ni adalah punca kepada segala jenis penyakit. Yang kata tu apa? Ramai doktor-doktor, termasuk doktor yang bukan Islam, yang Melayu ke semua setuju mengatakan bahawa gula pasir adalah mak bapak kepada penyakit. Okey? Bila kita dah cerita itu, kita pun tunjuklah video. Okey? Kita tunjuk video ni. Dia gula pasir Okey, ni gula ni. Ni gula pasir ni. Okey, ni. Okey. Tengok gambar rajah dalam saya punya PDF ni, nampak tak? Ada tulis video ni, let's do it. So maknanya ini sebenarnya video. Okey, kita tengok video ni.
Okey, lagi sekali. Sebab apa? Tadi tak dengar volume Ha. Semua ahli kaji dalam bidang perubatan, semua dalam dunia ni, yang Islam, yang tidak Islam, mengakui bahawa gula adalah bapa kepada segala penyakit. Jadi siapa-siapa yang ada kencing manis, gula wajib off. Gula adalah pembunuh besar manusia kat zaman sekarang ya. Racun nombor satu dunia. Sedara gula yang tinggi dalam darah tu pergi kat mata jadi putih. So orang yang ada kencing manis yang tak kawal gulanya dia, kemungkinan untuk buta 25 kali ganda. Dan penyebab utama pembukaan dunia kencing. Lepas tu pergi kat bawah pinggang pula rosak bawah pinggang. Kalau kita pergi dialysis center, 90% semuanya sebab kencing manis. Kalau tengok orang potong kaki, orang kencing manis sebab saraf mereka rosak. Dan orang lelaki yang tidak kawal gula akan sifat hilang sifat kelelakian. So gula ini memang racun yang sangat-sangat berbahaya. 70% daripada gula putih adalah fruktos. Yang jahat dalam gula tu adalah fruktos. Fruktos ni bila masuk ke dalam badan kita, masuk dalam cycle, dipanggil Krebs cycle apa yang berlaku, 85% daripada gula ditukarkan kepada VLDL, kolesterol yang sangat jahat. Jadi gula ni sudah yang adalah penyebab tadi obesity tadi, menyebabkan sakit jantung, menyebabkan dia meningkatkan kita punya LDL, dia menyebabkan uric acid kita meningkat, dia block nitric oxide production, menyebabkan kita dapat hypertension. Dia adalah punca utama fatty liver dan liver cirrhosis. Banyak sekarang ni orang dapat liver cirrhosis. Dan apa yang berlaku, kita membunuh diri kita sendiri. Kita perlu faham bahawa gula bukan semata-mata kerana kalori. Bahaya gula kerana dia menyebabkan kerandangan, dia mengganggu sistem metabolisme tubuh, dia menyebabkan masalah di tangan insulin, menyebabkan penyakit diabetes, kanser, penyakit stroke, penyakit kardiovaskular dan sebagainya. Kita perlu berhenti makan gula dan gantikan gula dengan pemandu yang lain. Semua ahli kaji dalam Okey. So bila dah tunjuk video ni, okey, kita pergi ke muka surat yang seterusnya, kita tengok. Okey. Okey, tuan, ini adalah data daripada Kementerian Kesihatan. Kenapa rakyat Malaysia ramai yang kena kencing manis? Okey. Dan kenapa doktor-doktor kata tadi kan bahawa gula adalah punca kepada segala jenis penyakit dan gula putih ni umpama racun putih. Okey. So, fakta mengatakan, ini data daripada tahun 2020 3.4 juta rakyat Malaysia, okey. 3.4 juta penduduk rakyat Malaysia mengidap kencing manis. Dan Malaysia terletak di tempat ke-8 antara pengguna gula tertinggi di dunia, dan kenaikan ini sangat tinggi dalam tempoh 10 tahun sehingga mencecah 80%. Dan ini adalah disebabkan oleh tabiat pengambilan gula purata rakyat Malaysia 26 sudu sehari dan menyebabkan 4 daripada 5 pengidap kencing manis akan mati kerana masalah jantung. Okey. Dan ini doktor-doktor yang semua setuju mengatakan bahawa gula adalah mak bapak kepada segala jenis penyakit. Jadi, ini pula data daripada Kementerian Kesihatan. Okey, ni. mana boleh lemak sunnah Nabi. Sorry. Ini ini daripada Kementerian Kesihatan. Daripada Astro tentang bahaya Menurut dapatan tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Mobiliti NHMS 2019, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Anwar berkata, prevalent diabetes di negara ini didapati meningkat kepada 18.7% berbanding 13.4% pada 2019. Yang merisaukan juga merupakan peningkatan diabetes di Malaysia. Ia mencecah 18.3% peningkatan ketara
daripada 13.4% pada tahun 2015. Dan ratusan rakyat negara ini yang mengidap diabetes terus meningkat, yang mana obesiti merupakan punca utama kepada penyakit tersebut. Masalah obesiti di Malaysia juga didapati terus meningkat, di mana 50% penduduk dewasa di Malaysia didapati kelebihan berat badan dan Kira-kira 3.6 juta atau 17.5% rakyat Malaysia berusia 18 tahun ke atas mengidap diabetes, sekaligus menunjukkan peningkatan penyakit itu di negara ini. Namun sejauh mana kesedaran masyarakat mengenai penyakit diabetes? Kerana kajian menunjukkan separuh 32.6 juta rakyat Malaysia dikesan mengidap diabetes tanpa mereka sendiri sedari, dan gaya hidup tidak sihat serta pengambilan makanan secara berlebihan antara penyebab utama peningkatan pada penyakit itu. Malah mengidap diabetes termuda dicatatkan di negara ini berusia 4 tahun. Okey. So, okey, untuk slide seterusnya, dah tunjuk video ni. Okey. Okey tuan, sekarang ni, okey, saya nak share dengan tuan, kenapa gula pasir ni betul-betul bahaya pada tubuh badan manusia. Okey, tengok Okey, selepas je kita ambil kencing, kita ambil gula pasir, okey, kalau tengok pada carta ni, okey, pada 30 minit, 1 jam dan 2 jam tu, perasan tak graf tu, lepas minum dia naik tinggi, kemudian dia turun balik secara pelan-pelan dalam tempoh 2 jam. Okey, 2 jam ke 2 jam setengah. Okey, dan kalau tengok kat situ, dalam tempoh 2 jam setengah baru dia turun. Dan dia akan turun habis selepas 3 jam. Tetapi, dan 3 jam ni yang habis ni, gula ni, sebab dia digunakan oleh tubuh badan kita, contoh berjalan, berlari, menyapu, kita guna tenaga ni, hasil daripada gula tu tadi. Kita jadikan dia tenaga. Tapi persoalannya, tak semua gula yang kita ambil itu, semuanya dijadikan tukar jadi tenaga. Dia dibakar jadi tenaga. Ada yang tidak digunakan. Dia berbaki. Okey, contohnya inilah. Contohnya, mana ni? Aduh, hai. Hilang pula. Okey. Dan tengok sini. Okey. So selepas dia ni, tak semuanya gula itu digunakan sebagai pembakar tenaga. Okey, nampak ni. Tenaga yang tak digunakan. Okey. So tenaga yang tak digunakan inilah yang menyebabkan dia tak tukar jadi tenaga, dia jadi lemak. Lemak tepu, lemak yang jahat atau dipanggil LDL, low density liver protein, iaitu lemak kolesterol jahat. Okey, dan lemak kolesterol jahat ni lah sebenarnya yang akan menutupi saluran-saluran darah kita yang asalnya tu bersih, lama-lama dia boleh jadi sempit. Kenapa? Sebab sekeliling salur darah tu telah dipenuhi, dilitupi oleh lemak kolesterol. Kenapa lemak kolesterol tu ada dekat dinding tu? Sebab gula ni, okey, dan darah kita ni bila dia lalu dekat salur darah, dinding-dinding salur darah ni kadang-kadang mengalami luka-luka halus, luka kecil, sebab darah kita ni kadang-kadang macam-macam makanan masuk, ada asid, ada alkali, ada macam-macam. Dan gula itu sendiri bersifat asidik. Okey. Jadi bila kita ni dinding tu boleh jadi luka, bila dinding tu luka, maka kolesterol tadi, lemak kolesterol ni lah yang akan menampal dia. Okey. Lama-lama dia tampal sikit, dia jadi macam ni. Mula-mula sikit, lama-lama dia menebal sehingga boleh menyempitkan salur darah. Yang ini yang kita takut. Sebab apa?
seluruh tubuh kita adalah dibekalkan dengan salur darah daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Contohnya macam ni. Ini salur darah yang normal, kandungan gula normal. Yang ini glukos yang berlebihan. Okey. Dan ini adalah jantung kita. Okey. Dan dekat jantung juga ada urat-urat saraf, nampak tu? Okey. Dekat jantung dengan otak. Jadi kalau berlaku salur darah ni sempit, di bahagian kaki, di bahagian tangan, bahagian badan lain, termasuklah di bahagian buah pinggang, jantung ataupun otak, sekiranya berlaku keradangan, ini namanya radang. Gula pasir ni dia menyebabkan radang pada salur darah. Itu berlaku, kita takut kalau dia berlaku radang seluruh tubuh tu, kadang-kadang kita rasa kebas. Nampak ni tubuh kita ni penuh dengan beribu-ribu salur darah yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh, yang mana dipam oleh jantung kita. Okey? Jadi kalau kita ambil terlalu banyak gula pasir ni, kesannya adalah jangka panjang, bukannya makan terus kena. That's why kita dah makan daripada kecil, bila kita buat kumpul benda tu sikit-sikit dalam badan kita, salur darah kita sikit-sikit terjejas, bila masuk umur 40 ke atas, selalunya ramai orang dah kena penyakit. Penyakit pertama apa? Darah tinggi. Kenapa darah tinggi? Sebab salur darahnya sudah menyempit. Bila salur darahnya sempit macam ni, darah akan susah nak lalu. Bila darah susah nak lalu, jantung terpaksa pam lebih kuat. Jadi berlaku tekanan. Itu dipanggil tekanan darah. Sebab apa? Bila dia tekan, jantung pam, darah tak lancar kerana salurnya sempit. Nampak tak? Jadi lama-lama berlakulah tekanan berlebihan. Itu dipanggil blood pressure. Bahaya. Kalau lama-lama benda ni dibiarkan, dia boleh menyebabkan penyakit-penyakit lain. Itu kalau keseluruhan tubuh ada masalah, kan? Badan kita banyak yang dah mula sempit. Okey. Tetapi kalau dia berlaku di bahagian organ-organ utama, contohnya macam ni, kalau dia berlaku keseluruhan pada tubuh, kita akan rasa kebas-kebas. Kalau dekat kaki, lama-lama bila terlalu banyak gula dalam darah kita, gula ni akan mendak di bahagian kaki, dan itu sebabnya saraf-saraf kaki akan rosak kerana dia sudah tersumbat. Bila tersumbat, maka darah tak dapat pergi ke bahagian jari-jari kaki. Itu sebabnya kaki kata hitam, ataupun bila dia luka, dia berlubang, dia susah nak baik. Dan dia juga boleh merosakkan saraf-saraf halus di bahagian buah pinggang dan juga mata. Itu bahayanya diabetes. Dan juga kalau berlaku sumbat di jantung, jantung pun ada urat tu. Kalau berlaku sumbat, maka kita akan kena masalah jantung. Dan kalau berlaku di otak, kita akan kena stroke, sebab otak pun banyak urat-urat halus. Tuan-tuan. Jadi macam mana nak elakkan benda ni? Itulah tuan-tuan. Kita hari ni, kita nak sarankan supaya setiap orang mencegah. Mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Okey? Nak ubat ni lebih mahal kosnya. Itu sebab hospital makin banyak ditubuhkan, klinik-klinik, pesakit makin bertambah, pesakit kronik makin. Kenapa? Sebab mereka tidak mencegahnya. Jadi macam mana nak cegah? So, ada satu syarikat ni telah mengeluarkan satu produk, nama dia Gula O. Ni Gula O. Gula O ni adalah pengganti kepada gula pasir, dan gula ini boleh mencegah dan membantu memerangi penyakit. Okey, gula ni dihasilkan oleh syarikat nama dia Biorish yang terletak di Sabak Bernam.
So apa fungsi gula O ni? Gula O ini tuan-tuan, ia adalah pengganti kepada gula pasir yang memudarat itu. Jadi hari ini aku nak share dengan kau bahawa gula pasir itu adalah mak bapak kepada punca segala penyakit. Dan untuk kita jadi sihat, berhenti amalkan, berhenti guna minum dan berhenti guna makan apa-apa produk yang menggunakan gula pasir dan tukar kepada gula O yang lebih selamat, sedap dan sihat. So apa itu gula O? Gula O adalah satu produk yang dibuat daripada tebu, okey. Yang mana dalam tebu ada dua bahan, nama dia glukos dan fruktos. Dan kita berjaya, makmal kami berjaya menyingkirkan molekul glukos dan fruktos ini dan kita hanya dapat manisannya saja dan kita tambah dengan sedikit dextrose dan that's why bila kita keluarkan, so gula itu sendiri sudah tak ada glukos dan tak ada fruktos yang memudaratkan dan dia dipanggil gula O. Okey, ni dia. So apa beza gula O dan gula pasir? Okey. Pertama, dari segi nama saintifik, gula pasir nama dia sukrosa. Okey. Gula pasir, nama dia sukrosa. Kalau gula O yang telah dibuang glukos dan fruktos dinamakan sukralus. Okey. Dari segi sumber bahan, kedua-duanya buat daripada tebu. Okey. Kemanisan, gula pasir manislah, tapi gula O lebih 10 kali lebih manis daripada gula pasir. Kandungannya, dalam gula pasir ada glukos dan fruktos yang menyebabkan keradangan darah dan salur darah. Manakala gula O ditambah dengan tak ada fruktos dan glukos dan ditambah dengan dextrose iaitu sedikit gula jagung, gula tumbuhan. Apa kesan sampingan gula pasir? Pertama, menyebabkan radang atau luka salur darah dan darah jadi pekat. Manakala gula O, dia tidak ada kesan sampingan. Dia umpama kita minum air kosong. Okey, dari segi kalori, gula pasir nilai kalorinya tinggi. Satu sudu boleh cecah hingga 50 kalori berbanding dengan gula O, kalorinya kosong. Dari segi harga satu sudu gula pasir ialah 4.2 sen, manakala gula O nilai dia 3 sen. Okey, bentuknya gula pasir berbentuk serbuk pasir, manakala gula O serbuk halus. Gula pasir lambat larut pada air sejuk, gula O mudah larut pada air sejuk. Dan selepas kita minum gula pasir, selepas dia masuk dalam mulut kita dan masuk ke perut dan ke salur darah, dia jadi gula dalam tempoh 3 jam. Manakala kalau kita minum gula O, selepas kita minum, dia masuk dalam salur darah kita, dia hanya bertukar seperti air kosong sahaja. Dan keburukannya ialah gula pasir memberi malapetaka pada tubuh umpama racun putih. Manakala gula O sedap, sihat dan selamat. Itu dia. So senang je sebenarnya kalau kita nak sihat. Okey. Pertama, disarankan asas bacaan darah yang perlu dijaga. Kita kena jaga 4-5 benda ni. Yang pertama, jaga tekanan darah kita pada tahap normal. Kedua, jaga paras kolesterol pada taraf normal. Jaga paras gula. Nampak tu gula. Macam mana nak kawal gula? Berhenti makan gula pasir dan boleh amalkan gula yang lebih baik iaitu gula O. Keempat, jaga kepekatan darah dan hemoglobin kita. Simple je tuan-tuan. Mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Ini adalah skrip sampai produk je.
Lepas tu kita stop, selalunya prospek akan tanya kita soalan-soalan lah. Waktu tu kita kena jawab. Okey?